Sila komen hadir untuk saya kongsikan satu case study di mana, di mana ada seorang ejen insurans ni, ejen takaful ni, dia sebenarnya dah setahun dia jadi ejen insurans. Lepas tu dia punya case dia close ada 2 ke 3 je dalam masa tempoh setahun. Nak dijadikan cerita. Alhamdulillah, thank you Mon hadir. Thank you komen hadir, boleh share lah kan video ni, link ni, masuk dalam grup ke apa ke. Malam ni saya nak kongsikan satu ilmu percuma. Sebab hujung bulan ni saya akan buat satu workshop. Tapi dalam live ni saya akan share je lah apa intisari dalam program workshop saya akan kongsikan lah. So workshop ke, tapi malam ni saya buat sharing je lah. Okay, baik. So agent ni dia kawan tak ramai, jadi dia punya warm market tu kurang ada lah. So boleh nampak dia punya karakter pun macam tak bercakap sangat dengan orang semua, tapi dia jadi agent takaful. Kenapa dia boleh jadi agent takaful tu? Because of dia practical dekat satu company takaful agency. So biasalah kan, kena rekrut lah bang. Kena rekrut tu itu perkara biasa.